Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita mula dengan suratul insan. Seperti biasa kita sama-sama baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Sadaqallahul azim. Surah yang kita akan baca pada pagi ini, surah yang kita kerap dengar pada pagi Jumaat. Imam baca dalam rakaat yang kedua. Kadang-kadang tu tak baca yang kedua, dia baca yang pertama sahaja. Boleh jadi masa tak cukup ke, ataupun kurang pasti ke, kurang yakin ke, misalnya boleh jadi juga. Quran ini kalaupun dah dihafaz dengan baik, tetapi bila baca semua orang dengar, dia pun jadi kelam kabut juga. Kelam kabut. Ini pun masalah yang pertama. Kalau nak uji siapa dia baca Yasin, hafal surah Yasin tu, tiba duduk depan ni sekali jadi imam. Oh, berkali tak boleh jalan. Ini payah sebenarnya juga. Tapi bagaimanapun dia dah pakar, dah ingat, dah mahir, boleh baca kedua surah. Baca satu surah, sebenarnya satu surah itu tidak menepati sunnah Nabi. Baca surah Sajdah saja, rakaat pertama, ataupun dia bagi dua, tidak menepati sunnah. Jadi kalau kita datang sembahyang subuh tujuannya nak sujud sejadah, salah, tak boleh dengan niat kerana Allah, dan sejadah ni nak niat sujud sejadah, kita nak sujud kepada surah sejadah, oh itu syirik pula. Dan surah sejadah pun Nabi pun dia tidak suruh. Dia suruhnya kita bila dengar ayat membaca bicara tentang masalah sujud, kita pun nak masuk dalam golongan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain, bukan kerana sejadah tu. Setengah orangnya ada barangkali dia ada tok guru juga ajar kat dia. Tok guru dia ajarnya pagi Jumaat nak sujud sejadah, dia kata tak payah baca surah sejadah, tak payah baca suratul alaq je, wasjud waqtarib,
Sujudlah, kata dianya. Sujud. Bukan dia, tak betul, salah begitu. Tak boleh. Bukan kerana surah Sajadah kita sujud, bukan kerana surah Al-Alaq sujud, bukan kerana ayat mana-mana, tidak, tapi kerana surah Nabi. Bila sampai kat situ dia sujud, kita pun ikut Nabi lah. Nabi selalu bacanya pada hari Jumaat 2 surah, surah Sajdah 1 dan surah Al-Insan yang kita nak baca ni. Kalau gagal membaca, baca surah lain pun tak apa. Tak apa. Di Mekah tak pernah kita dengar dia baca surah ni. Dia katanya bid'ah. Dia kata kalau tiap-tiap pagi Jumaat dia kata baca surah ni dengan surah Al-Insan, dia kata bid'ah. Jadi bid'ah tu pun dia boleh pertimbangkan juga. Bid'ah sungguh-sungguh bid'ah ke, ataupun bid'ah ni kerana sesuatu. Jadi takkanlah Imam Ahmad bin Hanbal seorang saja dia katanya bid'ah, Imam Syafi'i kata tidak, Hanafi kata tidak, Imam Malik pun kata tidak. Jadi kalau tarik tali, kalah orang duduk seorang tu. Kalaulah kita boleh bandingkan dengan tarik tali, 3 orang sebelah, satu laginya 1 orang saja, kalah dia. Jadi kita duduk alik hak menang lah. Bila-bila pun kita sedang duduk, bila kumpulan kita menang. Jadi saya rasanya bacalah. Kalau kita ingat, kalau tak ingat nak macam mana? Masalahnya tak ingat, tidak mudah juga nak hafal surah Sajadah ni pun. Sama juga dengan surah Al-Insan. Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan, kana an-nabiyyu yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insani hin. Ini hadisnya. Hadis menyatakan Nabi SAW pada salat subuh hari Jumaat, Nabi baca alif lam mim tanzil, Sajadah lah, dan hal ata 'alal insan, suratul insan. Selesai ceritanya. Kemudian surah ini sepertilah surah-surah lain juga turunnya di Makkah. Surah-surah yang diturunkan di Makkah ini dia ada style, ada gaya dia sendiri. Gayanya penekanan tentang hari akhirat. Kadang-kadangnya penekanan ni dengan bahasa yang tubi, tekan penekanan dia tu satu, tidak mari satu kemudian dia berturut-turut penekanan dalam memantapkan akidah terhadap hari kiamat, terhadap akhirat. Lazimnya begitu surah-surah Makkiyah. Jadi bila kita baca surah Makkiyah, penekanan itu mestinya hidup sebenarnya. Hidup supaya kita rasa tertekan dengan penekanan Al-Quran itu. Ada pun surah-surah Madinah, surah-surah Madaniyah, dia menyatakan hukum, menyatakan undang-undang. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Arak, judi dan main ketukang beradu nasib, semua ini najis, ini amalan syaitan. Itu dia caranya menekankan tentang hukum. Fajtanibuhu, tinggalkan. Jadi perbezaan ini menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quranul Karim tidak mengambil pendekatan kum fayakun, mengambil pendekatan, mengambil kira persekitarannya. Hak turun di Mekah lain bercakapnya, lain turunnya pula yang turun di Madinah. Di Madinah ni orangnya beradab, bersopan. Orang Quraisy tidak macam tu. Kadang-kadang dia sekat Nabi, ada buat perancangan nak bunuh Nabi pun ada. Orang Mekah dulu, Mekah sekarang ni dia ada hak jahat tu, ada hak baik tu, ramailah kita katanya begitu. Supaya kita lah juga, tapi kita kata kita supaya Mekah tak boleh juga, orang faham lain. Pak kita ni Serambi jadanya, Serambi Mekah. Ini surah ini mempunyai pendekatan, sebab nuzulnya ada. Kita boleh baca sebelah depan tu, tapi masa kita tidak begitu panjang. Sebenarnya kita nak pergi kepada muka surat 637. Manusia dijadikan daripada nutfah. Ini semua orang tahu, dijadikan daripada nutfah. Tetapi perjalanan manusia daripada setitis mani hinggalah sampai kita pada hari ini seperti begini, perjalanan yang sebelum lahir dan selepas lahir kita sentiasa berjalan. Aneh sebenarnya bila kita fikirkan kejadian manusia sebelum dan selepas lahir. Bila kita keluar daripada rahim ibu, kita nak masuk tak boleh dah.
tak boleh dah nak masuk, keluar lah, tak payah masuk lagi. Jadi tempoh 9 bulan manusia berada di dalam kurungan itu menjadi satu pengajaran yang sangat besar, hingga mengaitkan peristiwa itu, kejadian itu dengan kepercayaan pada hari kiamat, kepercayaan pada akhirat, kepercayaan kepada perhimpunan di mahsyar, kepercayaan kepada adanya syurga dan neraka. Kita lihat katanya ayat-ayat pertama surah ini membicarakan tentang hakikat kewujudan manusia sebagai mukaddimah bagi bicara selanjutnya tentang kiamat yang menjadi tajuk utama surah ini. Bicara tentang hakikat insan sangat penting di sini, kerana apabila mereka mengenali diri mereka sendiri, maka mereka mengenali Tuhan. Diri manusia diperkenalkan sebagai dahulunya tiada, kemudian ditakdirkan ada. Itu manusia. Kewujudannya tidak azali sebagaimana yang dipahami oleh setengah golongan manusia yang menyeleweng dari garisan akidah yang lurus, lalu mendakwa bahawa kewujudan manusia, kewujudannya azali yang meningkat hingga ke tahap Tuhan. Ada manusia yang berpendapat begitu. Ini salah satu daripada ajaran sesat yang tersebar. Sebenarnya tersebar, boleh jadi kita tak tahu sebab kita tak masuk golongan sesat. Kalau masuk dalam ajaran sesat ini, pertamanya kenal manusia dulu. Kenal dulu siapa kita. Bila kita kenal siapa kita, kita Tuhan. Katanya kita Tuhan. Dia syarah lah macam-macam lagi, dia syarah dia untuk menyatakan bahawa kita Tuhan. Akhirnya bila jadi Tuhan ni, apa jadinya? Kita tak payah semayang, baru sampai ke situ. Nak boleh sampai ke peringkat ni kena bayar dululah. Kena bayar tak berapa, ikut syariat lah berapa pun. Itu lah bahaya sebenarnya ajaran ini. Nama macam-macam namanya, dia tukar nama tu senang saja, tapi sekolah tu lah juga sekolah ajaran sesat. Satu saja sekolah. Jadi dengan itu kita tidak perlulah panjangkan ajaran sesat ini, kerana sesat ini banyak. Jalan yang tak sesat satu saja, itu jalan Al-Quranul Karim. Mula-mula sekali ayat ini mendahulukan, menjadikan mukaddimahnya dengan ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri, tidakkah manusia telah berlalu ke atasnya suatu ketika dari masa sedangkan dia belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut. Belum berada manusia ini, tiada manusia sebelum manusia ini, tapi yang adanya jin telah berapa lama duduk di sini, ada sebelum daripada manusia. Bila jin lihat manusia ini sebelum dia jadi manusia, dia satu objek yang dijadikan daripada tanah. Jin sangat tahulah belum pada tanah tu ambil dia mana, benua mana, macam mana kedudukan tanah, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang tertentu, mengambil masa yang lama. Kita tak tahulah berapa lamanya. Kalau ada sumber-sumber menyatakan selama 40 tahun, tapi dia ambil di mana sumber 40 tahun? Manusia itu dalam satu lembaga, satu bentuk yang tak boleh disebut namanya. Tak tahu namanya nama apa, tapi benda tu macam itulah, dia tak ada nama sebelum daripada itu. Jadi berapa lama masanya? Quran kata hinum minad dahri. Hinum minad dahri mengambil suatu masa yang disebut-sebut. Dia belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut, tak boleh nak sebut, tak ada nama. Jadi ini tu semalam sebelum daripada ini kita dah sebut satu perkara yang bila dalam Al-Quran memberi kata putus, dia tidak sebut satu jantina yang ketiga, khunsa, tak disebut. Jadi kita kata tak ada lah, sebab Quran kata tak sebut. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa.
Annahu Allah menjadikan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi kita duduk sibuk-sibuknya ada pondan, ada maknya, ada apa lagi itu, kita ada tuan daripada mana? Daripada mana? Bergantung pada Al-Quran, kita jangan lepas, kita tidak akan hilang kita punya pedoman, tak akan hilang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan yang makhluk yang Allah jadikan laki-laki dan perempuan. Kalau adalah makhluk yang ketiga, yang ketiga selepas daripada laki-laki dan perempuan, dah disebut dalam Quran, tapi tak sebut. Bila tak sebut tu kita dekat-dekat nak kata tak ada lah, nak kata mustahil pun. Ada benda yang disebut dalam kepala aja ada, tapi pada kenyataan tak ada. Banyak perkara macam tu, dia dalam kepala saja tapi dia tidak ada pada kenyataan. Jadi lebih kurangnya kalau kita nak sebut benda tu ada tapi dalam kepala tapi tak ada pada kenyataan, antaranya kita katanya khunsa lah, pondan lah, tak ada. Yang ada tu maknya ni dia tak boleh masuk dekat. Nyah tu maknanya pergi, tak boleh masuk dekat. Saya takut, kita takut suara lelaki tapi berjalan perempuan. Tak takut pasal apa? Takutlah kita nyah lari dengan duduk kat ni, tak boleh. Tempat dia tak ada tandas, dia tak ada sah sembahyang, dia tak ada. Jadi macam mana boleh ada? Itu satu masalah. Kemudiannya pada pagi ini Al-Quran Karim menyatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hinun minad dahri mana satu ketika dia bukan kun fayakun, bukan kata jadi maka jadilah dia. Ini melalui proses daripada nutfah, daripada hinggalah sampai cukup masanya, maka keluarlah dia daripada rahim ibunya. Dalam surah yang terdahulu menyatakan kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, tidak sama sekali yang kamu fikirkan tentang adanya kiamat, adanya hari akhirat, kamu mahukan segera semuanya. Tak ada segera, tak ada. Mesti melalui masa, melalui proses. Kejadian manusia juga melalui masa, hinum minad dahri. Jadi ada hubungan ayat ini dengan ayat yang terdahulu. Manusia ini terlalu gopoh. Bila dia bercakap gopoh. Kalau dia tak tahu hujung pangkal lagi, dia sudah buat keputusan, dia sudah nyatakan keputusan dia, padahal hujung pangkal dia tak tahu. Jadi dengan itu tuhibbunal ajilah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini hinum minad dahri, bukan 40 tahun, boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Sebabnya Quran tak beritahu berapa lama sebelum manusia itu jadikan daripada manusia. Dia berada di dalam alam tanah yang dikeringkan. Kira-kira kalau jin bila lalu dia ketuk macam tu, dia ketuk, dia berbunyi macam ketuk ni dia ada ketuk yang dipalu tu, dia bunyi loceng macam itulah. Jadi kalau begitunya jin pun dia nak fikir, nak buat apa Tuhan ni, benda macam ni. Soalnya begitulah hinu minad dahri. Pertama sekali mengajar kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk, kita ada satu makhluk yang dahulunya orang tak pandang, tak fikir pun dia boleh jadi raja ni, dia boleh jadi pemimpin, dia boleh besar, dia bila dijadikan bumi, dia raja di bumi, tak pernah orang terfikir pun. Jin lah maknanya tak pernah terfikir pun akan mencabar dia sudah lama menunggu tempat ini untuk dia, untuk jin. Tapi bila datang ni bukan untuk dia, tetapi untuk makhluk yang Allah lebih mengetahui daripada jin itu. Tuhan mahu satu makhluk baru namanya manusia, tapi bukan jin, bukan malaikat, manusia ni ada padanya akal, ada padanya nafsu, ada padanya keinginan, ada macam-macam lagi. Sedangkan ini tiada pada jin, tiada pada malaikat. Satu makhluk lain yang kamu dahulu kamu lihat benda ini satu objek yang tidak ada nyawa, diletakkan padanya nyawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Kalau kita terjemah bahasa ni, bahasa lembut sangat, lembut. Tuhan tak kata al-insanu ata qabla ad-dahri hinun minal waqti. Al-insanu dimulakan begitu. Ini satu kenyataan yang keras. Tapi kenyataannya begini,
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tak pernah dengar ke berita manusia di pada satu ketika dahulu dijadikan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak disebut-sebut namanya, hanya disebut benda-benda begitu saja? Tak pernah dengar ke? Kepada siapa agak-agaknya ayat ini ditujukan? Kepada orang yang derhak, orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, tak percaya. Jadi untuk golongan ini Allah tujukan kepadanya satu ungkapan, hal ata 'alal insani, tak sampai ke berita kepadamu, tak dengarkah berita? Jadi dia boleh jawab sama ada dia dengar ataupun tidak. Tetapi kalau dengan bahasa yang keras, boleh jadi orang menyatakan kalla, 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 tidak mungkin, tidak mungkin. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamahu bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Manusia tak fikirkah bahawa kami boleh kumpulkan semua tulang-tulangnya dahulu, hinggakan urat ibu jarinya kami boleh kumpulkan. Jadi bahasa itu keras. Bahasa itu keras, bahasa itu memang keras kerana menjawab ungkapan orang kafir yang menafikan adanya hari akhirat. Jadi kalau begitu, ayahsabul insan, manusia wajarkah berfikir allan najma'a 'idhamahu, kami tidak kumpulkan tulang-tulangnya? Tak mungkin kumpulkan. Keras. Tapi surah Al-Qiyamah memulakan dengan satu ayat yang agak lembut, menarik perhatian manusia supaya fikir-fikir dahulu, fikir-fikir, boleh tukarkan pendapat kita dahulunya kita tak percaya adanya hari akhirat, ataupun kita sudah percaya tetapi kita tidak bersedia, kita tidak yakin. Jadi kepada kumpulan yang tidak yakin ini, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau begitu Tuhan jadikan manusia ini jadi daripada tanah, diperamkan berapa lama padanya. Tuhan berkuasa menjadikan manusia dan kita salah seorang daripadanya yang dijadikan daripada tanah yang dikeringkan pada satu ketika hingga dikatakan sampai 40 tahun hingga dikeringkan begitu. Sampai ke berita ini? Sampai, tapi tak faham. Jadi kalau begitu mari kita sama-sama memahaminya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi tentulah ayat yang seumpama ini berbicara tentang orang yang menafikan adanya hari akhirat. Kalau baca ayat ni satu pun kita katakan macam mana? Ayat ni turun di Mekah. Ayat ni turun di Makkah ni, turun pada permulaan Islam kerana di hadapannya ataupun ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah manusia telah berlalu ke atasnya suatu ketika dari masa sedangkan dia belum merupakan sesuatu yang disebut. Perkataan hal ditafsirkan oleh setengah mufassirin dengan arti sesungguhnya, ada menyatakan begitu. Tapi hal pengertian terjemahan harfiahnya, hal maknanya adakah ini memberi arti sesungguhnya pun boleh juga. Kalau kata adakah, benda yang tak patut tanya kita kata adakah, seorang kita merendahkan seseorang itu yang meragukan adanya hari akhirat, maka kita tak boleh terjemah adakah, kerana memang dia yakin adanya hidup selepas mati. Jadi kalau begitu apa pentingnya hal pentingnya dia berubah daripada dahulunya tanda tanya kepada satu taukid ni maknanya penekanan, pengukuhan. Katanya hal ata 'alal insani hinun minad dahri, hal ditafsirkan dengan sesungguhnya, mufassirin dengan arti sesungguhnya. Setengah yang lain pula mentafsirkan dengan arti tidakkah, yang membawa arti pernyataan pertanyaan untuk mendapatkan kepastian kepada jawapan yang sedia ada dan adalah yang sedia ada dan sudah pasti, iaitu memang manusia telah dilalui oleh suatu zaman bahawa dia dahulunya tidak wujud dan tidak pernah disebut-sebut pun, tak tahu pun. Memang pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia tak tahu tu lebih banyak daripada dia tahu. Tapi kalau dia berasakan dia tahu dah, kita cakap pada tahu dah, maknanya dia tak tahu lah tu, tak tahu. Yang dia tahu tu sedikit saja, dan manusia juga
diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa yang kita tak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Jadi manusia seharusnya bersopan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana yang mengetahui semua perkara itu hanya Allah. Manusia boleh katakan sangat-sangat sedikit ilmu. Kalau nak dikumpulkan segala ilmu yang ada di muka bumi ini pun, itu akan sedikit juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kepada kamu ilmu ini melainkan sedikit. Sedikit itu ilmu seluruh makhluk ini, seluruh manusia. Ilmu seluruh manusia yang dimiliki oleh profesor, yang memiliki pakar, dan campur semua sekali. Campur semua. Itu kata sikit. Kalaulah balik kepada satu orang manusia saja, oh tak berapa kali sikit lah. Tak tahu berapa kali sikit. Sikit je. 5 minit sebut sikit tu tak sampai, tak habis lagi. Tak cukup lagi 5 minit. Tak cukup lagi nak kira sedikitnya ilmu yang ada pada manusia. Qalil. Pertanyaan ini menurut Syed Qutb menimbulkan berbagai-bagai ilham yang mendalam dan merangsangkan berbagai-bagai menungan dan renungan antaranya. Bagi Syed Qutb, seorang ahli seni bahasa ini katanya memberi kepada manusia beberapa perkara. Pertama sekali, untuk merenungkan dengan jalan yang lebih panjang lagi terhadap hal ata 'alal insani hinun minad dahri, tidak pernah datang kepada manusia di suatu zaman dahulu tersembunyi di sebaliknya beberapa perkara yang mesti dijawab, mesti dipikir. Jadi oleh kerana itu, tadabbur ni, di sinilah letaknya perkara yang diperlukan, namanya tadabbur. Tadabbur ini beri sedikit fahaman kepada ayat, beri sedikit ruang untuk memikir apakah yang tersembunyi di sebaliknya. Tersembunyi di sebaliknya, manusia ini gopoh. Orang yang ada kuasa, betul-betul berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala pun tidak gopoh. Ini kan manusia yang tidak mempunyai kuasa apa-apa. Dia mahu jadikan dirinya, bila dia kata kun fayakun, buat maka buat terus. Tak boleh macam tu. Manusia adalah beradab. Tuhan yang mempunyai kuasa, dia tidak buat sesuatu secara mengejut, secara tiba-tiba boleh ada pada masa dalam 1 minit, dalam satu kun fayakun. Salah satu daripada benda yang boleh direnung, katanya, kita renung ke zaman sebelum wujudnya manusia, atau sebelum manusia diciptakan. Alam ini telah wujud sekian lama tanpa manusia. Alam ini ada tanpa manusia sekian lama. Itu maknanya hinu minad dahri. Sebagaimana manusia ketika itu, bagaimana manusia pada ketika itu, manusia sebelum daripada ada seperti yang ada pada hari ini. Ketika ayat ini menyebutkan hinu minad dahri, pada satu ketika dahulu, kita nak bertanya bagaimana manusia pada ketika itu. Manusia adalah satu makhluk yang begitu angkuh dengan dirinya dan dengan nilai-nilai dirinya, hingga dia lupa bahawa alam ini telah sekian lama ada sebelum manusia diciptakan lagi. Mungkin juga alam pada waktu itu tidak menduga bahawa satu makhluk yang bernama manusia akan diwujudkan, hingga datanglah iradat Allah dan lahirlah manusia ke alam wujud ini. Sebelum itu manusia tak boleh nak sebut apa-apa. Bumi sudah ada, alam sudah ada untuk ditempatkan manusia. Seolah-olahnya rumahnya sudah ada, tetapi penghuninya belum ada. Dia menunggu pasangan baru yang akan datang menduduki rumah ini. Itulah Adam dan Hawa. Untuk disesuaikan dengannya berbagai-bagai keputusan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menyesuaikan pasangan ini menghuni sebagai penghuni pertama, pasangan pertama di dunia. Itu kita akan sambung selepas ini, bagaimana manusia boleh tetap hidup di sini. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة وتجارة لن تبور. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.